Assalamualaikum and welcome back to Shoot Dewa Channel. Pada video kali ni kita nak repair lampu peti ais ni. Ini brand Hisense punya. Okay, kita buka dulu cover lampu tu. Alright. Oh, terpelanting pula. Okay, kita ambil ni mentol ni. Dia kena pulas. Okay, tengok. Dah hitam dah, terbakar. Nanti link untuk lampu baru aku letak dekat description okay. Ni lampu baru, yang ni LED punya. Yang lama filament kan, yang ni LED punya. Nanti aku share dekat description ataupun komen link pembelian. Yang ni lagi rendah lawak dia. InsyaAllah jimat elektrik. Okay, kita pasang balik. Oh, ngam-ngam tapak dengan lampu tu. Alhamdulillah. Okay, ketatkan. Lepas tu kita pasang balik cover lampu ni. Okay, dan screw balik lah. Itu saja. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan like dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.